scammer ke agent ni? Tapi macam mana dia boleh masuk? Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Video kali ni is about my trip to Sabah with my family. Video ni sebenarnya awalnya I plan untuk buat vlog. Tapi knowing me, who is shy, kita malu untuk vlogging atau untuk buka kamera depan orang, even dengan family. Sebab family I bukan jenis yang macam tu. Sebenarnya kan, trip Sabah ni dia ada in our list, our family list. Kita orang dah travel Semenanjung ni macam full lah. Penang, Kedah, Perlis, semua pernah pergi. Kelantan, Terengganu, Johor, Perak, semua dah pernah pergi. Kita tak pernah pergi Sabah and Sarawak sahaja. At one time macam my mum macam, jomlah kita pergi travel satu family, pergi Sabah ke Sarawak ke, ataupun pergi luar negara macam tu kan. Tapi macam sekadar macam tu sahaja. Dia belum ada, tak ada proper planning, tak ada tentative ke, tak ada orang yang buat, tak ada orang yang free untuk buat macam tu. Tapi one day family macam jenis yang selalu pergi event, food fest ke, kita orang selalu pergi fest lah, fest. Tapi yang paling banyak kita orang pergi ialah food fest. Sebab abang dan kakak saya memang jenis yang suka try benda-benda baru, suka try benda-benda yang viral lah macam tu kan. So one day kita orang pergi food fest dekat The Mines. Food fest tu macam, tak silap I, minggu tu ada 2 food fest. Satu dekat The Mines tu, satu lagi dekat mana entah. Week before kita orang pergi dah yang satu lagi tempat tu. So this week, macam week tu kita decide untuk pergi yang dekat The Mines tu. Bila pergi The Mines macam ada banyak-banyak macam tu kan. So kita orang macam tak plan nak join peraduan ke apa. Kita orang just lalu nampak, beli, berkenan beli. First benda yang kita beli adalah mi kari recik. Itulah first kedai kita lalu. Lepas tu dia bagi tester, kita makan. My mom, my dad semua macam, oh sedap, okay, nak beli. Beli. So beli 2 kotak. Lepas tu jalan lagi jumpa air limau kasturi, limau asam boy. Macam dia punya manfaat untuk sakit tekak ke, batuk-batuk, boleh minum ni, boleh macam sembuh macam tu. Kita orang tak boleh benda-benda macam tu. Kita orang macam, oh nice, kita kena ada kat rumah supaya macam kalau ada batuk-batuk ke, sesama ke, batuk-batuk ke, sakit tekak ke, kita boleh minum macam tu. Kita beli, I tak ingat berapa botol, tapi kita orang beli. Lepas tu jalan-jalan, lepas tu beli ada ayam frozen, ayam perak frozen, black pepper lah, ada banyak freezer kat situ yang kita orang banyak spend tau. Lepas tu kat situ lah macam baru lalu dekat peraduan kata kalau spend ni dapat roll apa, wheel the wheel lah, macam tu lah. Kat situ lah macam, oh kita beli ni lah. Sebab my mum jenis kalau pergi mana-mana dia akan ingat anak-anak dia. Dia tak lupa anak-anak dia walaupun anak-anak dah kahwin lah macam tu. Time tu kira pergi I, kakak I dengan abang I yang baru kahwin. So ada 2 lagi abang I. My mum macam, oh nanti belilah ni untuk Along, belilah ni untuk Angah, nanti Angah datang, Along datang, kita bagi ni. So macam bila macam tu kita macam, okay beli je banyak. So bila beli banyak-banyak, tiba-tiba cukup untuk join peraduan tu. So kita pun macam makan-makan, macam kita santai-santai dulu sebab kita nervous. Dia punya peraduan tu macam ada 2 hadiah besar and then hadiah lain kecil-kecil lah macam tu kan. So kita macam nervous, kita makan. So kita sebelum nak balik, kita pergilah dekat wheel tu kan. Dia boleh wheel satu je, sekali je. So kita orang, apa lagi kita gunakan kuasa mak-mak, kuasa ibu-ibu, kuasa doa yang tak ada hijab ni. Kita macam, mama lah pusing, sekali je. So trip to Sabah. Dapat Sabah tau. Sabah punya hadiah lah kan. Basically dia just macam sponsor accommodation je. Macam tak ingat berapa hari 3 hari 2 malam ke macam mana, tak ingat kan. Tapi after je dapat tu, kita orang seronok. I tak sure I ada lagi kitab video tu, tapi macam seronok gila. Macam terang planning je, macam jomlah pergi Sabah ke Sarawak, tak pernah sampai kan. Tiba-tiba macam tu kan dapat. Masalah kita seronok. Dah dapat tu, kita pergi redeem. Masa waktu kat redeem tu, dia cakap lah benda ni expired macam lagi 2 bulan, kena book tarikh. Contoh time tu Jun, sebelum 31st August kena book dah tarikh tu. Tapi tarikh trip tu boleh pergi sampai 31 Disember lah, macam tu kan. So kita orang macam excited balik tu. Memang terus macam email, call orang tu kan. Tapi itulah malangnya, di situlah bermulanya detik-detik yang macam, oh benda ni ya, macam tu kan. Time tu dah excited kan, minggu ke minggu duk tanya, Ma dah book ke, dah okay ke dengan tu, boleh ke kalau kita nak upgrade bilik bla bla. Sebab plannya benda tu untuk 2 orang, satu bilik lah, bilik tak tahu lah macam mana, tapi bilik kecil je lah kan. Tapi macam mama kata, jom je lah kita pergi ramai-ramai, kita extend bilik besar ataupun extend rumah macam tu kan. So macam okay, macam ada peluang kan, kita carilah masa dan duit untuk teruskan benda ni macam tu. Lepas tu dah contact orang tu, contact email, tak reply. Bila WhatsApp admin tu kata kena email, bila call
kata pun kena email. Tapi email tak reply-reply macam tu. So macam kita orang jadi fed up. At one point macam tak apalah mah, kita book je lah hotel lain lah macam tu. Faham tak? Dia macam satu pembaziran yang macam tak pernah apa-apa pun sebenarnya. Tak ada pun ejen tu ni kan. So macam I macam scammer ke ejen ni? Tapi macam mana dia boleh masuk? Macam mana dia boleh buat peraduan besar ni? I sangat curious whether another pemenang tu dapat ke tak pergi. Dia ada dua. Satu Sabah, satu Bali tak silap. Yang waktu kita view tu, Bali dah tak ada. Tinggal Sabah je. Macam curious juga. Bali tu jadi ke orang yang menang Bali tu dapat ke pergi macam tu kan? Sebab kita orang really memang tak dapat. Tak ada apa-apa. Sampai ke sekarang ni I rasa memang tak ada reply. I macam pernah je cakap Mama, try je lah Amin minta. Sebab macam kita claim lah benda tu kau dah janji. Lepas tu kau tak bagi langsung sampai hari kesudah. Bukannya kita tak contact. Kita dah contact. Tapi diorang macam tak tahulah apa masalah dia. Terus macam redor and then just pergi je, proceed. And then itulah terjadinya trip ini. Begitulah ceritanya. Itu. So terus buat plan sendiri je lah. Kita pergi 4 hari 3 malam tak silap I. Lepas tu satu hal lagi, abang I dah book tiket macam hari Sabtu tengah hari pukul 12 kita fly macam tu. Tiba-tiba Mas reschedule the flight. Kita orang gerak pukul 4. So kita orang sampai sana pukul 6 kat sana dah maghrib. 6 sana dah maghrib. Kita orang macam dah malam lah. Terus dinner. So balik hotel tidur. Kalau flight pukul 12, kita sampai pukul 2 pukul 3, kita ada sempat lagi panjang lagi masa untuk berjalan, untuk pergi mana-mana, macam pusing lah area airport sekejap ke sebelum kita balik hotel. Tapi tak ada. Memang macam sampai-sampai dah malam terus makan. Macam banyak gila, banyak lah benda yang jadi. Tapi kita still teruskan.